beli rumah maupun milik dekat Kuala Lumpur. Dan sebelum ni aku dah kumpulkan semua video-video tu dekat dalam TikTok dalam bentuk series macam yang ini. Masa beli rumah je mesti kena ada deposit. Boleh tak kalau kementerian tu? Tapi kali ni aku buat dalam bentuk full video, 17 minit punya video dalam YouTube. So boleh tengok macam video yang ini. Dan dalam video kali ini anda akan tahu apakah itu rumah mampu milik di Kuala Lumpur. Khas hanya di Kuala Lumpur. Rumah WIP ni ada 3 step yang penting, yang utama. Yang pertama adalah apply kementerian, iaitu apply daripada portal kementerian lah. Kedua adalah apply loan, maksudnya apply submit loan 100% loan ke 90% loan ke. Yang ketiga adalah pilih unit dengan pemaju, tak kisahlah projek mana yang anda minat. So ketiga-tiga ni penting sebab apa? Ada setengah pemaju dia akan gerakkan apply unit dulu, baru apply loan dengan apply kementerian, dan ada setengah pemaju yang buat apply kementerian dulu baru apply unit dengan apply loan. So tapi yang penting adalah 3 perkara ni. Syarat untuk memiliki rumah WIP ada 5 saja. First, so kalau kata kementerian, first kita akan pergi kepada portal kementerian yang ini, buka website residensi wilayah. Diorang dah tulis dah siap-siap. Perhatian, portal palsu yang menggunakan logo dan jenama residensi wilayah adalah seperti berikut. Pilih unit dengan pemaju. Memandangkan kalau katakan anda tak pernah berjumpa dengan mana-mana pemaju, tak pernah jumpa dengan mana-mana ejen, seterusnya kita akan fokus dari segi pinjaman, iaitu loan. Untuk memastikan rumah yang anda beli booking tu dengan ejen atau dengan pemaju ataupun dengan staf pemaju, untuk memastikan rumah tu adalah milik anda. Jadi sekarang kalau tak tahu lagi apakah step-step untuk beli rumah WIP ataupun cara macam mana nak apply memohon, so benda tu semua dah tertulis dekat dalam YouTube ataupun TikTok. Boleh tengok je. Semoga anda beli rumah lepas ni lebih mudah. Amin.